bila saya gerakkan macam ni, dia ada satu free play kat dalam ni. Tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi kes yang agak special. Owner ni dia dah tukar macam-macam. Semua part bawah dah tukar, absorber pun dah tukar. Tapi dia ada masalah, kereta dia lari ke kiri. Dia bawa datang ke bengkel kami cek. Pertama yang saya cek ini, rear end dia ni. So nak tahu apa jadi kat rear end dia? Okey, boleh nampak apa jadi kat rear end dia? Okey, dia agak lembut. Agak lembut satu hal. Nampak? Bila saya gerakkan macam ni, dia ada satu free play kat dalam ni. Okey. Sebab apa? Benda ni, kalau kita tak buka macam ni, kita tak boleh confirm dia rosak. Sebab kalau kita pasang di kereta, kita pegang, kita nak goncang dia, kita akan rasa dia agak tegap. Tapi benda ni sebenarnya kena buka dulu. Cek dulu dengan tangan macam ni, baru kita boleh confirm dia tu rosak atau tidak. Jadi apa yang saya buat lepas saya cek, saya panggil owner, minta owner test sendiri rear end ni, okey ke tak okey. So bila owner test sendiri, dia bandingkan kiri dengan kanan, memang dia rasa beza dia lah. So owner puas hati dan owner minta saya tukarkan. So bila saya tukarkan, alhamdulillah masalah kereta lari ke kiri settle. So kalau kereta anda ada masalah tak settle, duit dah habis banyak, ada masalah bunyi, ada masalah handling, boleh bawa kereta anda ke bengkel kami di Fizi Motorsport Sunway Ipoh. So dapat tip hari ini settle.